أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang mengurniakan kepada kita taufik, memberi kepada kita nikmat kesihatan untuk kita berada pada malam ini bagi meneruskan daripada kitab Faridatul Faraid pada menyambung perbincangan berkaitan dengan sifat kudrat pada muka surat 7 baris kedua daripada bawah. Muka surat 7 baris kedua daripada bawah dan 3 daripadanya beberapa ta'alluq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan 3 daripadanya beberapa ta'alluq tanjizi hadis. Dan makna tanjizi hadis itu meluluskan, kerana diluluskan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradat pada azali. Ini sambungan bagi permasalahan kudrat iradat. Dia kata sini ketujuh kudrat kan. Kudrat itu Allah Ta'ala menjadikan segala perkara atas muafakat iradat dan baginya 7 ta'alluq. 7 ta'alluq. Ta'alluq ni ialah perkaitan. Nama bahasa terjemah mudahnya ta'alluq ni kaitan lah. Dari segi istilah, ta'alluq ni talabul fi'li amran zaidan ala qiyamiha bidzat. Ta'alluq ialah ibarat daripada menuntut satu sifat, menuntut oleh sifat satu pekerjaan yang lebih daripada semata-mata berada pada zat. Baik, kita ambil contoh kudrat. Kudrat sifat yang berta'alluq. Apa makna sifat yang berta'alluq? Sifat itu dia ada kerja yang lain, yang lebih dari semata-mata berada pada zat. Bila kita kata kudrat berta'alluq, makna dia sifat secara umum memang sifat ni ciri ataupun sifat zati dia ialah dia duduk pada zat. Mana-mana sifat dia mesti ciri asas dia berada pada zat, kerana sifat dia tidak boleh berdiri sendiri. Jadi sifat kudrat memang akan ada pada zat. Baik, dia bukan semata-mata ada pada zat. Kudrat ada pada zat, bukan semata-mata berada kudrat pada zat tu, bahkan ada perkara lebih daripada itu. Contoh kudrat tadi bukan sekadar yang ada pada zat. Dia dengan dia mencipta, Allah menjadikan, Allah membuat, Allah melakukan apa-apa perkara. Jadi menjadi, mencipta tu ialah perkara yang lebih daripada semata-mata ada di zat. Sifat yang ada di zat dah, tu memang ciri asas dia. Sifat zati dia kena ada di zat. Bukan sekadar tu saja, dia ada kerja lain. Ada kerjaan lain. Kudrat kerja apa? Mencipta, mengadakan dan mentiadakan. Sifat sama, pendengar. Pendengar ni sifat zati dia kena ada pada zat. Dia tak boleh berada berasingan. Dia tak ada sama yang berasingan. Tidak ada dia apa-apa, tidak ada dia siapa. Dia ada pada zat. Baik. Bila sama ada pada zat, dia tak terhenti sekadar tu saja. Ia ada kerja dia. Dengan sama lah mendengar. Nampak? Begitulah sifat lain. Dengan basar lah melihat. Dengan iradat lah menentu. Dengan ilmu lah nyata. Ada satu sifat daripada 7 sifat ni, sifat hayah.
Sifat penghidup, sifat hidup. Sifat ni tak ada ta'alluq. Apa makna? Sifat hayat dia semata-mata ada pada zat. Ada kerja lain tak? Ada kaitan dengan yang lain? Tak ada. Dia semata-mata ada sifat hayat pada zat, maka zat itu hayyun, zat itu hidup. Dah, sifat hayat ni ada kerja lain? Tak ada. Jangan faham, sifat hayatlah Allah menghidupkan. Dengan sifat penghiduplah Allah menghidupkan makhluk. Bukan. Allah menghidupkan makhluk ni dengan kudrat dia. Bukanlah sifat penghidup. Dengan kuasa dia, dia menghidupkan. Dia mematikan. Dia mencipta. Dia mengada, mentiada. Bukan dengan sifat hayat Allah menghidupkan. Nampak? Okey. Jadi semata-mata ada sifat hayat pada zat, maka zat itu zat yang hidup, hayyun. Hayat dia tak ada ta'alluq. Sebab dia tidak menuntut perkara yang lebih daripada semata-mata berada atau ada pada zat. Tak ada. Dia hanya ada pada zat dan tak ada perkara. Jadi hayat tidak ada ta'alluq. Tsummal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Hayat ini tidak bertakluk dengan sesuatu. Baik. Jadi kudrat ini bagi kudrat 7 ta'alluq. Ada 7. 7 ta'alluq ni melihat kepada ta'alluq secara tafsir, perincian. Melihat kepada perbuatan Tuhan daripada awal sampai akhir, ada 7 ta'alluq. 7 ta'alluq. Okey. Dan erti ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan lebih daripada mengazah. Tu dia tafsir dah tu. Dan tiada ta'alluq melainkan bagi sifat ma'ni juga. Sifat ma'ni aja ta'alluq. Sifat lain tak ada ta'alluq. Tapi dalam sifat ma'ni tu satu tak ada ta'alluq, iaitu sifat hayat. Dan tiada wajib atas tiada mukallaf mengetahui beberapa ta'alluq ini kerana ia daripada bicara yang dalam ilmu ini. Jadi di kampung awal dah. Ta'alluq ni kalau hukumnya tak wajib tahu. Hukumnya tak wajib nak kena faham. Kena faham Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala ada sifat. Lepas tu macam mana kerja sifat? Macam mana sifat itu berkait? Perkaitan sifat dengan kejadian ni. Waktu kalau tak tahu pun tak ada masalah. Kita tahu Allah Ta'ala buat dengan kudratnya. Sudah. Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala mengetahui. Tahu cukup. Perincian tu dia bukan fardu ain dah. Okey. Jadi dia nak bilang ni, maka satu ta'alluq daripada yang 7 itu ta'alluq suluhi qadim. Jadi kata 7, kudrat ada 7 ta'alluq. Yang pertama ialah suluhi qadim. Suluhil qadim, iaitu patut kudrat pada azali bagi mengadakan dan meniadakan dengan dia pada waktu imkan. Okey, suluhi maksudnya mampu, layak, padam, patut. Itu istilah-istilah biasa diterjemahkan oleh para alim ulama di tempat kita. Di Tok Guru kata padam, patut. Suluhi itu dengan makna mudah, suluhi ni makna suluh ni layak, mampu, boleh. Boleh. Dia lain dengan tanjizi. Tanjizi ni makna langsung, makna sungguh ti. Sungguh ti ke mana? Suluhi ni gini. Kita katakanlah kita nak apa? Kita nak tendang bola. Musim Piala Dunia ni hak kalah ni. Hak kalah ni negara tu. Musim nak tendang bola, nak tendang. Bola tu kemampuan. Kita mampu tendang bola. Dok tendang lagi tu. Bola di depan kita. Kita mampu tendang bola. Suluhi mampu. Sebelum kita tendang betul, kita suluhi. Mampu, patut, boleh kita nak tendang. Tak ada benda menghalang kita boleh. Kemudian kita pun pergi dekat, pun tendang, sepak. Bila sendang berlaku secara sungguh di, tu tanjizi. Tanjizi langsung lulus. Lepas ni suruh.
Bila berlaku langsung, tanjizi. Bila belum berlaku, boleh ada kemampuan layak, itu dipanggil suluhi. Nak faham makna suluhi tu lah. Nanti kita tengok macam mana kalau kita tengok pada sifat Tuhan. Yang pertama dia kata kudrat, takluk pertama suluhi qadim. Makna apa? Ni, iaitu patut kudrat pada azali mengadakan dan meniadakan dengannya pada waktu imkan. Allah, kudrat Allah ni ada pada Allah sejak azali. Ada sejak azali kerana dia sifat Allah. Allah ni qadim, lagi azali. Maka sifat dia pun qadim, lagi azali. Baik. Kerja kudrat ni ialah mengadakan dan mentiadakan. Itu takluk dia. Mengadakan, mentiadakan. Baik, masa azali Tuhan buat benda. Soalannya, masa azali ni makna tak ada apa-apa lagi. Dah ketika itu kudrat ada tak lagi? Kudrat ada dah. Dah kudrat ada dah, kudrat tidak berfungsi ke? Kudrat ni duduk saja ke? Sia-sia ke? Tidak. Kita katakan bahawa kudrat pada azali bertakluk, tapi takluk secara suluhi dipanggil. Boleh, padang, patut, layak. Sejak azali Allah boleh, padang dan patut untuk buat makhluk ketika ada makhluk nanti. Jadi ketika itu kudrat bukanlah kita kata tidak berfungsi atau tidak ada. Dia ada. Tetapi takluk dia sebagai suluhi saja. Padang, patut, boleh dan mampu. Mampu dan boleh mengadakan makhluk pada masa yang Tuhan tentukan nanti. Pada masa azali tak ada lah, sebab pada azali ni dia semata-mata. Seperti mana dalam hadis yang sahih, Nabi katakan Allah walam yakun syai'un ghairu. Allah Ta'ala ada dan tidak ada satu pun selain Allah. Makna ada ketika kewujudan alam ni tak ada. Alam ni baharu kan? Baharu maksudnya sebelum ada alam tak ada. Bila tak ada tu, siapa ada? Allah lah. Allah ada dengan siapa? Ada sendiri-dirinya. Dia sahaja. Kan Allah. Allah itu ada. Walam yakun syai'un ghairu. Ketika mana tidak ada selain daripada dia. Yang dipanggil dengan waktu azali. Fil azal tu pada azali lah. Jadi ketika itu kudrat Tuhan ada tak? Ada. Dah mana kesan dia? Kesan dia tidak berlaku secara tanjizi, tetapi bertakluk secara suluhi sahaja. Allah sejak azali mampu, patut, padang, patut untuk buat makhluk ketika dia nak nanti. Jadi dia menjawab kepada persoalan, adakah kudrat Tuhan tak ada? Mana bukti bahawa ada kudrat Tuhan walhal makhluk tak ada? Tak mesti tak ada perlu bukti kena Tuhan buat semua. Kerana boleh saja Allah mempunyai kudrat sejak azali dan kudrat itu bertakluk, tapi takluknya suluhi. Kenapa Tuhan tak buat? Dah kerana dia nak buat, ikut dia lah. Apa kita nak suruh dia buat masa azali? Ikut dia lah nak buat bila. Pada masa yang ditentukan, maka adalah makhluk ni. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bila Tuhan nak sesuatu, maka jadi perkara tu. Tu dia kata. Suluhi qadim pertama. Masa tak ada makhluk lagi, kudrat bertakluk sebagai suluhi qadim. Dan tiga daripadanya beberapa ta'alluq tanjiziyun hadis. Tiga lagi ta'alluq tanjizi hadis. Apa makna tanjizi? Makna tanjizi itu melulus. Luluh. Kita pun sebut luluh. Dah luluh. Makna luluh ni makna langsung, terus berlaku secara langsung. Kerana diluluskan dengan kudrat itu akan barang yang ditentukan dengan iradat pada azali. Makna benda yang Tuhan tentu dah sejak azali berlaku langsung. Berlaku langsung tu kita panggil tanjizi. Suluhi tadi Allah mampu, boleh. Bila? Qadim, pada azali. Tanjizi berlaku langsung terus,
tanjiziyun hadis. Kenapa? Kerana berlaku tu pada masa baharu, ketika dah ada makhluk. Berlaku tu pada makhluk, dipanggil tanjizi hadis. Okey. 3 dah jadi 4 tu. Dan yang 3 itu ta'alluqnya dengan mengadakan. Okey, apa ta'alluq 3 tu? 3 yang kata ta'alluq tanjizi hadis tu. Dan yang 3 itu ta'alluqnya dengan mengadakan akan mungkin, kemudian daripada Adam yang dahulu. Dan ta'alluqnya dengan meniadakan dia, meniadakan mungkin, kemudian daripada adanya. Dan ta'alluqnya dengan mengadakan dia kerana membangkitkan daripada kubur. Okey. Baik. Jadi 3 ni apa? 3 ta'alluq ni ta'alluq tanjizi hadis. Iaitu pertama, Allah mengadakan makhluk. Allah buat sungguh. Sampai masa Tuhan nak, Tuhan buat. Mengadakan secara langsung tu, secara sungguh itu tanjizi hadis. Mengadakan alam daripada tak ada jadi ada, itu satu. Maka ketika itu bertakluk kudrat dengan sebagai takluk tanjizi hadis. Okay. Kemudian lepas makhluk ni ada, ketika makhluk ni akan hancur, alam ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semua sekali akan hancur kecuali zat Allah Ta'ala. Jadi alam ini akan hancur. Jadi makhluk yang ada ni, Allah sekali lagi dengan kudratnya mentiadakan makhluk yang dah ada. Yang kedua, makhluk ada dah, Allah mentiadakan dia. Allah hancur ni pecah gitu ya. Mentiadakan daripada asal ada kepada tak ada. Ini berlaku yang kedua, tanjizi hadis tu. Dah kiamat lagi habis tak ada. Jadi bertakluk kudrat dengan sebagai tanjizi hadis, mentiadakan makhluk yang ada. Baik. Kemudian setelah tidak ada sesuatu, hancur alam ni semua sekali, kemudian Allah Ta'ala cipta balik, bangkit balik, adakan balik makhluk. Yang ketiga bertakluk dengan tanjizi hadis, Allah membangkitkan dan mengadakan manusia balik setelah mereka hancur. Ni 3 ni tanjizi hadis. Jadi 4 lah situ. Suluhi ada tanjizi hadis ada 3. Dan okay. 7 itu pula, okey. Dan 3 ta'alluq daripada yang 7 itu pula beberapa ta'alluq qabdah. Qabdah makna apa? Dan makna qabdah itu genggam. Dan murad daripadanya. Apa makna genggam tu? Bahawa mungkin itu dalam genggaman kehendak Allah Ta'ala. Maka jika dikehendaki Allah Ta'ala, dikekalkannya atas halnya daripada adam atau wujud. Dan jika dikehendakinya, digantikan dia dengan lawangnya. Okey, 3 lagi ta'alluq qabdah. Okey. Ta'alluq qabdah. Nanti akan dihuraikan. Qabdah ni apa? Dia dipanggil qabdah ni, ta'alluq ni majaz saja. Kalau ikutnya dia hanya dipanggil ta'alluq secara majazi saja. Sebab dia hanya mengekalkan keadaan mungkin kekal pada keadaan hal dia berada. Jadi qabdah ni makna benda tu kekal gitu. Jadi dia 3 juga. Dan yang 3 itu ta'alluqnya dengan berkekalan ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud, dahulu daripada wujudnya. Dan ta'alluqnya dengan berkekalan wujudnya kemudian daripada Adam. Dan ta'alluqnya dengan berkekalan Adam kemudian daripada wujud. Jadi 3 tu bila? 3 tu duk celah daripada apa? Celah daripada 3 tanjizi tadi. Tengok.
Mula-mula ta'aluk suluhi sebelum ada makhluk, Allah mampu, boleh, patut untuk ada makhluk. Kemudian sebelum Allah cipta makhluk itu, makhluk itu dalam genggaman Tuhan. Dia panggil ta'aluk qabdah dah situ. Sebelum Tuhan nak buat tu, sampai masa makhluk tak ada, berkekalan makhluk dalam keadaan tak ada itu, ia berada dalam qabdah Tuhan, dalam genggaman kehendak Tuhan. Tuhan nak kekalkan makhluk ni tak ada, maka tak ada lah. Kalau Tuhan nak buat, buatlah macam Tuhan sekarang buat kan? Buat kita ni, makna sebelum berlaku alam, makhluk ini dalam genggaman iradat Allah. Okey. Kemudian dalam genggaman kudrat Allah, dia panggil ta'aluk qabdah. Lepas itu Allah adakan makhluk, tanjizi hadis. Adalah makhluk ni, alam ni ada. Alam ni ada, berada alam. Dalam keadaan ada ini juga tidak terlepas daripada kudrat Allah. Makhluk ni berada dalam qabdah Allah ni. Ada dia ni, kalau dok Tuhan genggam, Tuhan tak kekalkan ada, tak boleh ada. Fana kita, hancur kita. Waktu siap masa tidak lepas hamba daripada kudrat dan iradat Tuhan. Jadi keberadaan alam ini dalam genggaman Allah. Allah boleh kekalkan dia ada, atau boleh Tuhan boleh hancurkan. Dua dah situ. Kemudian Allah Ta'ala hancurkan dengan kiamat. Tanjizi hadis kan. Okay. Kemudian selepas hancur, lepas habis fana alam ini, sebelum Tuhan nak bangkit balik, semua makhluk berada dalam qabdah Tuhan. Allah boleh mengekalkan dia dalam keadaan hancur tadi. Kekal dia dalam keadaan hancur tu dipanggil ta'aluk qabdah. Kekal dalam keadaan fana qabdah. Kemudian barulah Allah Ta'ala mengadakan balik. Jadi kalau susunan ni akan jadi 7 macam ni, 7. Suluhi, qabdah, tanjizi, qabdah, tanjizi, qabdah, tanjizi. Wah. Suluhi, ketika sebelum ada makhluk, masa azali, makhluk ini bertakluk dengan kudrat secara suluhi qadim. Tuhan boleh buat. Kemudian tak ada dia tu, tanjizi hadis. Qabdah tu ada khilaf. Ada khilaf. Waktu terakhir tu ada khilaf. Ada kata tak, sebab tak ada dah tu kira Allah Ta'ala sentiasa buat. Sentiasa beri nikmat kan tak butuh. Nikmat ahli syurga tak butuh, seksa ahli neraka tak butuh. Maka sentiasalah berada dalam, kita kata Allah Ta'ala dalam mengadakan ataupun membuat nikmat-nikmat ataupun seksa tersebut. Jadi 7 tadi, suluhi qadim, ketika sebelum ada makhluk. Kemudian kekal dia, alam ni tak ada sebelum Tuhan cipta, qabdah dah. Kemudian Tuhan menciptakan alam secara sungguh, tanjizi hadis. Kemudian alam ni ada, dalam keadaan ada ni, dia bertakluk dengan qabdah. Tuhan, alam ini berada dalam genggaman ta'aluk Tuhan, Allah kekalkan dia ada. Kemudian Tuhan bertakluk kudrat tanjizi hadis pula sekali lagi. Berlaku kiamat, hancur alam ni. Kemudian lepas kiamat itu, masa lepas kiamat tak ada, fana, alam ni musnah, berada dalam qabdah Tuhan juga. Allah Ta'ala boleh kekalkan gitu. Tuhan boleh nak buat, nak bangkit balik. Yang seterusnya Tuhan bangkitkan balik. Itu tanjizi hadis balik. 7 tu lah. Nampak dari susunannya gitu. Kalau kita bilang asing, 3-3 se. Okay. Dia kata sini, tu dia kata, dan yang 3 itu ta'aluknya dengan berkekalan. Ketiadaan mungkin pada waktu imkan wujud dahulu daripada wujudnya. Dan ta'aluknya dengan berkekalan wujudnya kemudian daripada Adam. Dan ta'aluknya dengan berkekalan Adamnya kemudian daripada wujud. Iaitu ketika hari akhirat nantilah berkekalan Adam lepas daripada wujud. Jelas tu kan? Kemudian dan mustahil lawannya, lawan bagi kudrat. Apa lawan dia? Iaitu lemah. Lemah tu mustahil.
Dan dalil kudrat itu, apa dalil kudrat? Dalil wajib Allah bersifat dengan kudrat bahawasanya jikalau ada ia lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ni. Kalau Tuhan lemah, takkan ada makhluk ni. Nak buat kan makhluk lemah, ada makhluk Tuhan hak buat tu lemah, macam mana nak buat makhluk? Dan iaitu batil. Mana batil? Tak ada makhluk tu. Batil tu ia kena kepada tak ada makhluk tu. Tiada didapatkan suatu dari makhluk itu batil, tak betul. Dengan musyahadah, dalilnya kita tengok makhluk ni ada. Maka sabitlah kudratnya. Bila makhluk ni ada, tentulah adanya yang mengadakan dia. Sabitlah kudratnya Ta'ala. Dan apabila sabit, ia mustahillah lemahnya. Bila sabit kudrat Allah, mustahil Tuhan lemah. Mudah ya. Baik. Maknanya kita fikir mudahlah. Kalau alam ini yang begitu indah ciptaan ni, takkan Tuhan yang buat tu lemah. Kerana orang lemah takkan mampu buat alam yang begitu hebat ini. Jadi itu dah menunjukkan bahawa Tuhan yang menciptakan alam ni, Tuhan itu berkuasa, ada kudrat. Kedelapan iradat. Lepas tu sifat iradat pula. Artinya kehendak. Makna iradat ialah kehendak. Dalam Al-Quran berkehendak. Tak apalah tu. Jadi kehendak berkehendak ke, yang naknya ialah sifat yang dengannya Allah menentukan. Itu makna iradat. Dan makna kehendak di sini, apa makna kehendak? Makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap suatu itu dengan sengajanya. Dengan sengajanya Ta'ala. Tuhan sengaja. Gitu. Itu makna kehendak tu. Berlaku segala perkara tu dengan Tuhan sengaja. Dan dengan retahnya. Retahnya dengan buat kehendak jugalah. Retah. Kita sebut. Dengan retahnya. Tiada makna kehendak itu berhajat. Tapi jangan faham. Tuhan bersifat dengan iradat berkehendak. Makna Tuhan nak. Tuhan nak gini, Tuhan nak gitu. Makna Tuhan ada kehendak. Bukan gitu. Jangan faham kehendak macam kita kehendak nak makan roti canai. Bukan. Kita kehendak nak makan nasi goreng. Bukan, jangan faham gitu. Kehendak-kehendak tu bukan makna Tuhan nak. Tuhan nak dengan maksud apa? Ada keinginan yang mendorong Tuhan untuk nak kepada sesuatu. Apa jadi apa tu dia kata? Tiada makna kehendak itu berhajat seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Diwahamkan, disangkakan. Orang ingat Tuhan berkehendak ni Tuhan nak. Tuhan nak gini, Tuhan nak gitu, Tuhan tak. Maknanya berlaku perkara ni semua dengan kehendak Tuhan. Dengan maksud apa? Berlaku semua itu dengan sengaja. Tuhan memang berkehendakkan, inginkan benda itu berlaku. Dengan retahnya, dengan kuasanya. Kata kuasa takut tukar dengan kudrat pula. Tapi kita kata tidak ada berlaku kecuali berlaku itu dengan apa yang Tuhan nak dan apa yang Tuhan tentu. Ketentuan Tuhan. Tak boleh, bukan dengan makna berhajat. Kerana berhajat itu mustahil atasnya Ta'ala. Mustahil Tuhan ni berhajat. Dan iaitu sifat yang wujudiyah, lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni ditakrif apa sifat iradat? Iradat ialah sifat yang wujudiyah. Dia sifat wujudiyah kerana dia sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang wujudiyah, sifat yang bangsa ada, dia jenis ada. Lagi sedia qadim, berdiri pada zat Allah Ta'ala. Bezanya kalau takrif sifat ma'ani depan tu sama je. Bezanya tugas, fungsi.
yang menentu ia akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Kerja iradat ialah menentukan mungkin dengan perkara yang harus. Ya. Sifat iradat ke? Sifat kudrah. Idza arada syai'an innama amruhu, sesungguhnya urusan Tuhan tu, amrun Tuhan itu, idza arada syai'an, jika dia nak sesuatu. Nak cerita tentang kehendak. Nak cerita kehendak Tuhan. Idza arada syai'an, bila Tuhan nak, ayyakula lahu kun fayakun, bahawa berkata bagi sesuatu itu kun, maka jadilah. Dia kalau kita tengok zahir macam ada tiga benda situ. Iradat pada awal, kun iaitu kalam, fayakun iaitu jadi. Tapi sebenarnya kun fayakun ni kinayah. Ulama tafsir mengatakan bahawa maksud bila Tuhan menghendaki sesuatu, maka dikatakan kepada sesuatu itu, jadilah kamu, maka jadi. Bukan maksudnya Allah bila nak buat sesuatu, Tuhan sebut kun. Sekali baca, kalau kita tak tengok tafsir ahli sunnah, faham seakan bila Tuhan nak sesuatu, Tuhan beritahu kun, jadi lah. Nak jadi bumi, kun, jadi bumi. Nak buat langit, kun, jadi langit. Bukan makna gitu. Kun fayakun ni kinayah an sur'atil ijad. Kinayah daripada cepatnya berlaku kehendak Tuhan. Tuhan nak jadi. Seperti mana tidak ada perceraian, tak ada tempoh antara kaf dengan nun, kun. Nak sebut kaf nun panjang ke? Ada perceraian ke? Tak ada. Antara kaf dengan nun tu lalu, selalu makna terus. Kun, antara kaf nun kan, kun yakun, kun fayakun. Nak jadi. Apa maksud? Cepatnya berlaku dan lulusnya apa yang Tuhan nak. Bila Tuhan nak, jadi. Nampak? Bukan maksudnya bila Tuhan nak, Tuhan sebut kun, baru jadi. Bukan. Jadi sebab itu kun fayakun ni ialah kinayah. Kinayah ni apa? Kita kata kiasan. Makna kiasan daripada segeranya berlaku apa yang Tuhan nak. Bila Tuhan nak, terus jadi. Macam kun fayakun, cepat je yang Tuhan nak itu terjadi. Boleh? Okey, jadi kerja iradat apa? Menentu ia akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, barang yang harus atas mungkin. Itu kerja iradat. Kerja iradat dia menentukan. Seperti ditentukan dia dengan wujud, atau dengan putih, atau dengan hitam, atau dengan panjang, atau pendek, dan umpama demikian itu. Pilih. Mana Tuhan nak cerita apa? Nak cerita seorang ni, nama apa? Nama Samad. Samad ni orangnya panjang ke pendek? Pendek. Orang ni orang duduk mana? Lahir mana? Lahir Kelantan. Warna kulit apa? Putih ke hitam? Hitam. Padahal boleh pilih lagi, banyak pilihan tu. Tuhan pilih salah satu. Tuhan pilih dengan iradat. Itu kerja iradat. Tengok nota kaki nombor 1. Qauluhu, menentu ia. Menentu ia artinya menentu oleh sifat iradat itu. Menentu ia, menentu oleh sifat iradat. Dan isnad menentu kepada iradat itu majaz akli. Kita kata iradat menentu. Iradat yang menentu. Siapa yang menentu? Iradat ke Tuhan? Yang menentu iradat ke Tuhan? Bukan iradat.
Ah, ha? Iradah. Betul lah. Betul lah iradah tu lah. Bukan iradah kita, tapi iradah lah. Sebab tu kita sandarkan menentu kepada iradah tu majaz akli. Isnadul fi'li ila ghairi fa'ilihi fil haqiqi. Makna menyandarkan sesuatu perbuatan bukan kepada pelaku sebenar. Itu majaz akli. Seperti ambatatil matarul asyajar, menumbuhkan hujan akan pokok-pokok. Ambatatil matarul asyajar, hujan menumbuhkan pokok. Baik, hujan boleh tumbuh pokok ke Tuhan buat tumbuh pokok? Tuhan. Dan kita kata ke hujan, kita sandarkan perbuatan tu bukan kepada pembuat yang asal. Bolehlah sebab dia asbab, dia menjadi asbab kepada tumbuh pokok, boleh. Bolehlah. Makna bercakap secara beradab atau cakap dengan asbab. Tapi dalam tarkib kalam ataupun susunan perkataan tu dipanggil berlaku majaz akli. Bila kata yang menentu iradat, iradat menentu. Tuhan lah menentu, iradat tu kan sifat. Sebenarnya hak menentu Tuhan. Allah menentu dengan iradat, bukan iradat menentu. Allah yang menentu dengan iradat. Tapi kita tak sandar ke Allah, tanda sandar terus ke iradat tu. Itu dipanggil majaz akli. Daripada isnadkan sesuatu kepada sebabnya. Macam tadi lah, kita sandarkan sesuatu pada sebab. Menentu tu, kita sandarkan kepada iradat, kerana iradat tu sebab kepada menentu. Hujan, kita sandarkan tumbuhnya pokok pada hujan, kerana hujan tu sebab. Kalau ikutnya Allah lah, Allah yang menumbuhkan pokok dengan sebab hujan. Kerana bahawasanya yang menentukan pada hakikat itu zat Allah Ta'ala dengan iradatnya. Intah. Jadi kalau nak kira ayat betulnya, ayat cakap hak betul, cakap hak hakikatnya, mana? Allah menentu. Allah menentu dengan iradat. Kalau cakap dengan majaz, iradat menentukan. Iradat menentukan. Kudrat yang mencipta ini. Kita boleh sebut orang kudrat yang mencipta ni. Apa makna kudrat yang mencipta ni? Tak. Allah dengan kudratnya menciptakan. Tapi kadang-kadang disandarkan kepada sifat tu. Tu sandaran tu dipanggil majaz akli. Yang di nota kaki dia nombor 1 Baik. Dia kata sini, sambung lagi. Jadi tugas mungkin ni dia tentukan apa yang harus. Mungkin itu bersifat dengan sifat. Nak jadi anak ni, laki ke puan, tak? Tuhan pilih tu, Tuhan tentu dah. Rezeki banyak mana, Tuhan tentu dah. Tak? Lahir di mana, Tuhan tentu dah. Jadi memilih Allah, menentu Allah daripada banyak-banyak kebarangkalian, probability, kebarangkalian berlaku tu dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemungkinan ini kalau kita tengok dia terbahagi 6. Ia ada kembali kepada 6 keadaan. Ulama dia himpunkan, dia buat syair, dia kata apa? Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadzal maqadiru rawathiqatu. Al-mumkinatul mutaqabilatu, perkara mungkin yang berlawanan ni ada 6. Wujuduna wal adam, ada dan tak ada. Tu berlawan tu. Nak ada lawannya tak ada. Tuhan pilih nak ada ke nak jadi tak ada. Orang tu nikah boleh anak tak? Nak wi anak ke tak wi anak? Nak wi hujang ke tak wi hujang? Ada atau tak ada? Satu. Wujuduna wa adamu
Jihatu, wujuduna wal adamu sifatu, sifat dia. Yang kedua sifat benda yang Tuhan nak jadi tu, warna dia ke, rasa dia ke, sifat dia Tuhan pilih. Nak jadi sifat dia gini ke gini, putih ke hitam, merah ke hijau. Jadi sifat tu. Azminatun, yang ketiga, azminatun, masa. Tuhan nak buat bila? Nak beranak 1 hari bulan 1 2020 ke 2021, atau pukul 1 ke pukul 1 minit. Masa belaka kecil lagi, 1 saat. Tuhan pilih azminatun, masa tu. Nak beranak zaman ni ke zaman Piramli dulu, atau zaman akan datang. Tuhan pilih. Amkinatun, beranak pula di mana? Adanya di mana? Ada di Terengganu ke Kelantan ke Johor ke Negeri Sembilan. Jadi pilih, Tuhan pilih amkinatun. Jihatu, kemudiannya arah. Duduk arah mana? Duduk di hemisfera utara, hemisfera selatan, duduk khatulistiwa ke duduk mana? Duduk atas 2 jihad ke arah. Kadzal maqadiru, yang seterusnya maqadir, kadar. Kadar ni makna ukuran saiz, masuklah ke lah. Besar mana nak buat, tinggi mana nak buat. Ketentuan Tuhan tu dia kembali kepada 6 ni aja ulama kata. Ada tak ada sifat, masa, tempat, arah dan juga kadar. Kadar ni ukuran saiz dan semua. Jadi dipanggil sebagai al-mumkinatu al-mutaqabilat, as-sitt, perkara mungkin yang berlawanan yang ada 6. Hidup lagi pada tu Baik. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana tadi? Dan demikian. Kemudian kata musannif, menentu ia akan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, seperti menentukan dia dengan wujud atau dengan putih. Nak pilih ada, atau dengan putih atau hitam, atau dengan panjang atau pendek, dan umpama demikian itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ta'alluq iradat itu dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrat, tetapi ta'alluq kudrat itu ta'alluq mengadakan, dan ta'alluq iradat itu ta'alluq menentukan. Dia ta'alluq sama macam kudrat. Dari segi muta'allaq dia mungkinat, benda mungkin. Cuma bezanya kudrat mengadakan, mentiadakan. Iradat menentukan, tentu, pilih. Maka tiada ta'alluq ia dengan yang wajib dan yang mustahil. Jadi faham itu, Tuhan tidak ta'alluq dengan yang wajib dengan mustahil. Sebab tu dia tanya, Tuhan nak tak kalau dia ada pembantu atau ada anak? Tak ada. Benda itu tak berta'alluq dengan sifat iradat dia. Dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat bersalahan bagi Mu'tazilah. Ni masalah dah baru pula ni. Masalah ada kehendak Tuhan ni, iradat tu Allah Ta'ala ni, adakah hanya Allah menghendaki perkara baik saja, perkara buruk Tuhan tak nak, seperti mana kata Mu'tazilah, ataupun macam mana pegangan ahli sunnah wal jamaah ni? InsyaAllah lah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Ada soalan ke? Ada tak ada? Luar topik. Bukan luar sedih. Luar topik. Maya seorang berjemaah, syarat berjemaah ialah dapat bersama imam. Itu masalah pahala kalau niat, tapi dia dapat berjemaah ke tak ada.
dapat. Dapat. Waktu tu kalau orang tu ada uzur, dia ada uzur, dia tak boleh, dia selama ni pergi berjemaah sama, tiba-tiba uzur tak boleh turun berjemaah. Nak turun tingkat 15 no. Lift pula rosak. Nak turun tangga. Ni berapa dekat sini? Berapa dekat? 16 tak cukup sen. 16 lift rosak. Tak tahu penuh kalau rosak, tak tahu cerita. Jadi tak boleh turun lah dia. Sakit, tak boleh turun uzur. Jadi diberi pahala seperti mana kalau berjemaah. Penceng dia? Penceng berjemaah. Tu kalau orang uzur lah. Orang uzur. Tak ada. Sekadar tu bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.